5 negara dengan populasi penduduk yang paling ramai di dunia. Hari ini jom kita tengok negara manakah yang mempunyai populasi penduduk paling ramai di dunia. Di tempat yang kelima adalah negara Pakistan. Pakistan mempunyai jumlah penduduk seramai 255 juta. Pakistan mempunyai pertumbuhan populasi penduduk yang sangat ramai. Bahkan ini akan menggantikan negara yang berada di tempat yang keempat pada tahun 2040. Bercakap mengenai tempat yang keempat dengan populasi penduduk paling ramai di dunia, di tempat yang keempat adalah negara Indonesia. Negara yang terbesar di Asia Tenggara, merupakan negara dengan populasi penduduk keempat paling besar di dunia dengan populasi penduduk seramai 285 juta. Walaupun negara ini mempunyai populasi penduduk keempat paling ramai di dunia, disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin berkurangan dan juga kadar bayi baru yang semakin berkurangan, menyebabkan negara ini akan hilang posisinya di tempat yang keempat kepada negara Pakistan pada tahun 2040. Di tempat yang ketiga, negara dengan jumlah populasi penduduk paling ramai di dunia adalah negara Amerika Syarikat. Disebabkan oleh imigrasi pelbagai daripada seluruh pelosok dunia sejak penubuhan negara ini mempunyai pertambahan penduduk yang ketiga paling ramai di dunia dengan 347 juta penduduk. Di tempat yang kedua, negara dengan populasi penduduk paling ramai di dunia. Negara ini terdahulunya berada di tempat yang pertama tetapi sekarang berada di tempat yang kedua. Ini adalah negara China. Yes, China sekarang telah pun jatuh ke tempat yang kedua kerana pertumbuhan penduduk yang semakin berkurangan. China buat masa ini hanya mempunyai jumlah penduduk seramai 1.416 bilion. Disebabkan oleh kekurangan bayi di negara ini dan juga ramai belia-belia yang tidak ingin berkahwin ataupun berkahwin pada usia yang lambat. Negara ini mempunyai kadar penduduk berusia yang paling ramai di dunia. Bercakap mengenai negara di tempat pertama, yes, seperti yang kamu semua jangka, ini adalah negara India. India telah pun melepasi negara China menjadi negara dengan populasi penduduk paling ramai di dunia pada tahun 2023. Negara ini mempunyai penduduk seramai 1.463 bilion guys. Yes, dan negara ini akan mempunyai pertambahan penduduk sehingga ke hujung abad yang ke-21. Korang ada belajar something tak dengan video ni? Kalau ada, jangan lupa share kepada kawan korang dan jangan lupa follow saya Octaman Fazil untuk video-video yang lagi menarik.